Mari kita lihat pengenalan kepada jurang digital antara bandar dan luar bandar. Apakah yang dimaksudkan dengan jurang digital? Jurang digital merujuk kepada keadaan apabila perkembangan era digital dan teknologi semakin pesat menjadikan teknologi digital semakin penting dalam kehidupan seharian. Namun begitu, masih wujud ketidaksamaan akses terhadap teknologi ini yang akhirnya mewujudkan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar. Seterusnya kita beralih kepada kesan yang ketiga, iaitu kesan negatif jurang digital antara bandar dan luar bandar. Yang pertama, iaitu pendidikan. Kesannya ialah pelajar luar bandar suka mengikuti pembelajaran dalam talian. Yang kedua, ketinggalan dalam akses bahan pembelajaran digital. Selain itu, jurang pencapaian akademik antara pelajar bandar dan luar bandar semakin pesat. Poin yang kedua, iaitu ekonomi. Kesan ekonomi, peluang pekerjaan dalam ekonomi digital luar bandar dan kesukaran menjalankan perniagaan secara dalam talian. Selain itu, masyarakat luar bandar lebih rendah berbanding di dalam bandar. Yang ketiga iaitu sosial. Akses kepada maklumat dan berita semasa lebih lambat. Selain itu juga, seterusnya, jurang komunikasi antara masyarakat semakin ketara dan ketinggalan dalam perkembangan teknologi semasa. Yang keempat, kesan yang keempat iaitu pembangunan dan infrastruktur. Kawasan luar bandar kurang pembangunan teknologi seperti yang kita tahu. Dan yang kedua, perbezaan kemajuan antara bandar dan luar bandar semakin ketara. Dan imigrasi penduduk ke bandar juga semakin meningkat. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, kesaksamaan dan etika. Ketidaksamaan peluang akses pendidikan dan teknologi. Kesan seterusnya, ketidakadilan sosial dalam pembangunan digital. Seterusnya, menjejaskan usaha membentuk masyarakat yang. Kesan positif jika jurang digital dikurangkan. Dari segi pendidikan, pelajar di kawasan luar bandar kini dapat mengikuti pembelajaran dalam talian dengan lebih mudah melalui kemudahan internet dan teknologi digital. Selain itu, akses kepada bahan pembelajaran digital menjadi lebih meluas. Pelajar boleh mendapatkan nota video pembelajaran dan pelbagai pendidikan secara atas talian tanpa mengira lokasi. Keadaan ini dapat membantu meningkatkan pusat akademik yang lebih seimbang antara pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Dari segi ekonomi, pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan ekonomi digital seperti perniagaan dalam talian, pemasaran digital dan pekerjaan jarak jauh. ICT juga membolehkan masyarakat memperoleh akses kepada maklumat dan berita dengan lebih cepat serta merta. Di samping itu, komunikasi antara masyarakat menjadi lebih mudah, pantas dan efisien melalui pelbagai platform digital. Kemajuan teknologi turut membantu merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar melalui pendidikan infrastruktur digital yang lebih baik. Infrastruktur teknologi yang berkembang di seluruh negara dapat mengurangkan penghijrahan penduduk ke bandar kerana peluang pendidikan dan pekerjaan kini boleh diakses dari pelbagai lokasi. Kesimpulannya, penggunaan ICT yang meluas dapat mengurangkan jurang digital, meningkatkan peluang pendidikan dan ekonomi serta mengukuhkan keadilan sosial dalam era digital. Langkah menangani jurang digital antara bandar dan luar bandar. Pembangunan infrastruktur, memperluaskan liputan internet ke kawasan luar bandar, menambah bilangan menara telekomunikasi, meningkatkan kelajuan dan kestabilan rangkaian internet, akses peranti digital, menyediakan komputer riba ataupun tablet kepada pelajar yang memerlukan, program bantuan peranti kepada keluarga yang berpendapatan rendah, skim harga mampu milik untuk peranti digital, literasi digital. Seterusnya, mengadakan latihan kemahiran ICT kepada masyarakat, program pendedahan penggunaan teknologi secara berkesan, pendidikan digital di sekolah dan komuniti, peranan pendidikan, memperkukuhkan pembelajaran dalam talian dan luar bandar, menyediakan pusat akses internet komuniti, pelatihan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan, kerjasama kepada pelbagai pihak, kerjasama kerajaan, sektor swasta maupun komuniti. Syarikat berkomunikasi membantu pembangunan rangkaian, NGO menyokong program celik digital, dasar dan inisiatif kerajaan pula, dasar pembangunan digital dalam negara, program Malaysia Digital Economy,
pelaburan dalam teknologi luar bandar,